18 Ramadan. Dalam bulan Ramadan, kita yang paling penting adalah kita puasa lah. Antara kesan daripada tarbiyah, pendidikan puasa kepada kita adalah dia melatih kita menjadi seorang yang penyabar. Bahkan antara maksud puasa tu sendiri adalah sabar. Macam mana kita mendapat sabar tu di dalam Ramadan, terutamanya melalui puasa? Jawapannya adalah seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Dalam bulan Ramadan, bila kita berpuasa kan, siapa yang berpuasa kemudian ada orang mengata dia, memaki dia, mengecam dia, tak kisahlah, marah dia, hendaklah dia kata kepada orang tu apa? Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Sesungguhnya saya sedang berpuasa ni membawa mesej yang besar. Apa maksud mesej tu? Yang pertama, saya boleh nak balas, tapi saya menahan diri saya daripada balas. Sebab apa? Sebab saya mengharapkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sebenarnya mesej dia adalah apa? Bila kita kurang makan, maka nafsu kita akan menuju kepada makan saja. Maksudnya kita akan terfikir tentang makanan je. Tak ada dah mana nak fikir benda lain. Sebab tu orang kata kalau lapar ni tak boleh nak fikir benda dah. Mesyuarat ke apa tak masuk. Sebab dia kena fokus kepada nak fikir tentang makannya. Jadi perut lapar ni memberi kesan kepada hati kita. Maksudnya hati kita ni akan dididik untuk kita tak indahkan benda-benda lain. Kita tak indahkan benda-benda lain. Kita hanya fokus kepada ibadah kita sahaja. Kita meninggalkan makan ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lapar, kita akan ingat juga kepada orang-orang yang susah di sana. Kita akan ingat juga kepada kenapa kita tinggalkan makanan ni. Kita akan kurang juga rasa teringat untuk buat maksiat-maksiat yang lain. Sebab apa? Sebab perut sedang lapar. Begitu juga kalau kita di dalam puasa ni, Nabi SAW ajarkan siapa yang berpuasa ni kena banyak berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Antara zikir yang kita boleh baca di dalam waktu siang ni, kalau kita sedang berpuasa ni, kalau ada orang marah kita ataupun ada orang kata kita boleh ucapkan Alhamdulillah. Maksudnya segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah Tuhan yang tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Kita ni memanglah manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, berhajat pula kepada rehat, berhajat pula kepada makan. Banyak kelemahan kita. Allah SWT adalah Tuhan pemilik kesempurnaan. Jadi apa sahaja yang orang katakan kepada kita, maka pulangkanlah pujian itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Semua yang kita dapat ni datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan berzikir di siang hari, banyakkan mengingati Allah di siang hari, kurangkan berdebat, kurangkan membalas dan kurangkan mencaci maki orang. Kalau ada orang marah kita, kalau ada orang mengata kita, maka katalah seperti yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, iaitu sesungguhnya saya sedang berpuasa.